mahkamah telah menetapkan bahawa sebelum majikan boleh pecat pekerja atas alasan poor performance, majikan mesti memenuhi 3 elemen utama ni. Pertama, berikan peringatan atau warning. Majikan mesti bagi amaran yang wajar kepada pekerja tersebut bahawa prestasi beliau adalah lemah. Kedua, peluang untuk membaiki diri. Majikan wajib bagi peluang yang munasabah untuk pekerja baiki prestasi di bawah program Performance Improvement Plan ataupun PIP. Dalam tempoh ni, KPI mestilah jelas, logik dan tak melampau atau berlebihan. Majikan juga kena bagi sokongan dan bimbingan. Ketiga, walaupun dah diberi amaran, peluang PIP dan bimbingan yang mencukupi, pekerja tu gagal improve, barulah majikan ada hak yang sah untuk putuskan outcome seperti turun pangkat ataupun pemecatan.